Tuan Amir bin Dunia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, abang saya Saudara Azman Rashid, beri keberkatan kepada Tuan. Di sebelah beliau orang yang tidak asing lagi di Payajaras, anak jati Payajaras, orang asal Payajaras, dilahirkan di Payajaras, berjuang di Payajaras, sekolah di Payajaras, apa lagi yang orang Payajaras nak. Inilah bakal calon Payajaras kita, Cikgu Yusof Mahdin. Bersama kita juga Tuan P, terusnya tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang saya muliakan. Tuan-tuan, 2 hari lagi 19 hari bulan November. Ingat, kita kena pergi mengundi. Negara kita Malaysia, tuan-tuan, kita menggunakan sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan ini memperuntukkan untuk kita keluar mengundi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun, di mana kita semua akan pergi mengundi. Di tempat mengundi itu nanti kita akan memilih siapa yang layak untuk menjadi ahli parlimen kita, untuk mewakili kita, untuk membawa suara kita. Tuan-tuan mesti sudah maklum jasa Datuk Seri Ismail Sabri. Baru-baru ini kita telah mengutamakan satu akta, dipanggil akta anti lompat parti. Kerana apa kita buat akta ini? Kerana daripada PRU yang lepas banyak berlaku kata-kata melompat. Maka kita memperuntukkan, kalau orang putih panggil circuit breaker, lintar pintas, supaya janganlah perkara sebegini akan berlaku lagi di Malaysia. Maka ada satu akta budaya baru. Tuan-tuan, di Malaysia, siapa juga bila tarikh pengundian penamaan calon, maka parti-parti akan menamakan calon mereka. Semua rakyat Malaysia bebas untuk mencalonkan diri. Tetapi di Malaysia ini kebiasaannya mencalonkan diri itu adalah daripada parti. Kita lihat parti-parti yang bertanding di Sungai Buloh. Saya tak nak pergi tempat lain. Kita ada Barisan Nasional yang saya pakai baju ini, sangat dekat di hati saya ini. Kita sudah ada lebih 64 tahun berpengalaman mentadbir Malaysia ini, tuan. Tapi 2000 PRU 15 ini kita semua maklum, bukan hanya Barisan Nasional yang pernah menjadi kerajaan di Malaysia ini. Kerana Pakatan Harapan juga pernah menjadi kerajaan 22 bulan. Saya pun tak tahu nak cakap lah ni Perikatan Nasional ni. Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun tidak. Tapi 17 bulan lah kita bagi diskaun. 17 bulan mereka juga pernah menjadi kerajaan. Bila semua orang pernah menjadi kerajaan di Malaysia ini, tuan-tuan boleh lihat, tuan-tuan boleh rasa, tuan-tuan boleh dengar semua. Jadi kita, bila kita dah cuba try test,
kita dah tahu. Sedap tak sedap kuih kasui pandan tadi tu sedap. Kuih kasui pandan. Kalau kita buat makanan, kita boleh tahu rasa sedap atau sedap. Tapi tuan-tuan, bila tiba parti-parti yang bertanding, maka mereka menawarkan calon. Maka calon pun menawarkan diri. Bila calon menawarkan diri, selalunya cikgu, selalunya dia calon baru. Dia datang, dia kata kepada kita apa dia nak buat. Apa dia nak buat? Betul tak? Sekarang ni kalau kita tengok saingan dekat kita lah, kita cakap pasal PH lah. PH datang ke sini, dia kata apa dia nak buat. Betul? Tetapi calon BN, tuan-tuan, saya bukan hanya boleh kata apa dia nak buat, tapi saya juga boleh kata kepada tuan-tuan apa dia sudah buat. Kerana calon yang kita tampilkan pada PRU15 ini adalah calon yang ada pengalaman. Kita telah didik beliau selama 3 pekan di Parlimen Rembau. Jadi dia ada pengalaman. Jadi kita tahu beza tadi PH ada mempertaruhkan Mr. Rahman, dia tak ada pengalaman. Dia cuma boleh cakap dekat tuan, adik, abang, kakak, apa dia nak buat. Betul tak? Belum tahu lagi dia boleh buat. Cuma cakap apa dia nak buat. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, calon kita 04 Khairi Jamaluddin, dia pernah menjadi menteri di Kementerian Belia dan Sukan. Ada pengalaman, dah buat. Semasa beliau menjadi menteri di Kementerian Belia dan Sukan, kita amat cemerlang. 2017 Sukan C kita dapat 145 pingat emas. Kalau kita tengok semasa Malaysia, kita lebih kurang kita ada dalam 11 emas daripada sejarah kita dapat pingat di Olimpik. Daripada 11 tu, 6 adalah sumbangan daripada YB Khairi Jamaluddin, tuan-tuan. Lebih daripada separuh. Kemudian beliau ditugaskan Kementerian Sains dan Teknologi. Di saat Malaysia mengalami satu tamparan hebat, bukan hanya Malaysia, seluruh dunia, kita diserang virus COVID-19. Bila serang virus COVID-19, apa berlaku? Kita semua kena kurung. Kita duduk dalam rumah. Kenapa kita tak duduk dalam rumah? Sebab kerajaan dalam dunia ni tengah fikir apa nak buat, macam mana kita nak menangani. Sebab tu kita kena duduk rumah. Kita kena duduk. Semasa kita duduk rumah, maka YB Khairi Jamaluddin terpaksa bergegas untuk mendapatkan vaksin. Kenapa kita kena dapatkan vaksin? Sebab pakar-pakar dalam dunia, World Health Organization, Organisasi Kesihatan Dunia, telah menentukan tidak ada cara lain lagi melainkan untuk kita mendapatkan vaksin. Maka beliau berlumba-lumba. Negara ada 220 lebih dunia, semua berlumba-lumba. Kita bukan perlu vaksin. Jadi kita perlukan seorang menteri yang bijak, yang boleh berunding dengan pengeluar-pengeluar vaksin ni, supaya vaksin ni dapat. Kenapa? Kita nak cepat vaksin rakyat kita, supaya kita dapat keluarkan rakyat kita ni secepat mungkin daripada isu kesihatan ini. Kemudian dengan cemerlangnya beliau di Kementerian Sains dan Teknologi cari vaksin, bertukarnya kerajaan negeri, maka terlantiklah Perdana Menteri daripada UMNO, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri
maka Datuk Seri Ismail Sabri telah melantik YB Kari Jamaluddin menjadi Menteri Kesihatan sampai hari ini. Jadi bila YB Kari Jamaluddin jadi Menteri Kesihatan, dia mengiakkan lagi program vaksinasi. Kita adakan PPV Mega, tempat besar-besar. Kenapa kita nak buat tempat besar-besar? Boleh je kita buat kat sini-sini. Tak, tuan-tuan. Sebab kita nak mempercepatkan, kerana YB Kari Jamaluddin diberi sehingga 2021 bulan 12 untuk siap memvaksin 80% penduduk Malaysia. Kita berjaya vaksin sampai 80% sampai bulan Oktober. Jadi tuan-tuan, kita tengok seperti yang saya cakap tadi, calon kita ni, dia bukan nak kata apa dia nak buat. Dia dah tunjuk dah kat kita apa yang dia sudah buat. Dan calon yang lagi satu daripada Pakatan Harapan, dia boleh cerita kat kita apa dia nak buat, tapi dia tak boleh tunjuk kat kita apa yang dia dah buat. Betul? Sebab dia tak pernah jadi menteri, dia tak pernah diberi tanggungjawab besar dalam negara, dia tak pernah jadi apa-apa figura yang bertanggungjawab menyelesaikan masalah rakyat secara besar-besaran. Jadi calon kita YB Kari Jamaluddin 04 ni, kita dah ada track record pernah jadi menteri. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan kenal, tuan-tuan boleh merasai, tuan-tuan boleh melihat, tuan-tuan boleh mendengar. Kita boleh buat pertimbangan. Jadi tuan-tuan, bila kita dah tahu apa yang dia dah buat, maka saya nak bertambah sedikitlah apa yang dia akan buat. Maka dalam Aku Janji KJ, kerja jalan, kerja jadi, kasih jadi. Nama KJ, kerja jalan, kasih jadi semua. Saya panggil dia Mawi, man with idea, orang dengan idea. Apa kita dapat dia buat? Dia telah menawarkan, kalau tuan-tuan adik-adik saya tanya semua, dia telah menawarkan 4 teras 52 inisiatif. Apa yang dia nak buat untuk Sungai Buloh? Pertama, dalam Aku Janji Kari Jamaluddin, dia menyatakan sejahtera Sungai Buloh. Apa itu sejahtera Sungai Buloh? Sejahtera Sungai Buloh ni adalah kita nak selesaikan, kita nak menangani isu semasa. Isu semasa, jalan, isu jalan, isu sampah. Tuan-tuan tu tahu kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook YB Kari Jamaluddin, ada isu sampah, sampah haram dekat Gunung Gajah. Hari ni dia pergi, petang dah selesai, belum jadi ahli parlimen. Isu banjir kita tak selesai. YB Kari Jamaluddin pergi sana telefon JPS 2 hari sebelum lagi PRU dah selesai. Tuan-tuan fikirlah, kalau kita bagi dia lagi 5 tahun, apa lagi kita nak selesai. Jadi dalam sejahtera Sungai Buloh ni, kita tak selesaikan isu semasa. Kita nak wujudkan 2 pusat khidmat. Biasa tuan-tuan dan puan, pusat khidmat ni ahli parlimen dia satu je. Orang payah jalan, dia kena pergi Kota Damansara, betul tak? 3 penggal 15 tahun, kita kena pergi Kota Damansara, betul? Pergi sana pusat khidmat, balik dapat RM5, RM50. Contoh RM50. Tuan-tuan bayar Grab daripada Paya Jaras kat di Kota Damansara, balik berapa dah? Bayar. Berapa bayar? Berapa cikgu? Paya Jaras pergi Kota Damansara Grab. Pergi balik RM1 dah RM50. Kan? Betul tak? Jadi kita nak adakan pusat khidmat. Kita nak adakan pusat khidmat yang satu di Paya Jaras dan satu di Kota Damansara. Di antara teras kedua,
kita nak buat pendigitalan. Pendigitalan ni amat penting Kenapa? Pendigitalan ni akan mempercepatkan kebangkitan dan perubahan kepada diri kita dan anak-anak kita. Kita nak wujudkan sistem digital sepenuh ni. Ini ada kedai, kita boleh gunakan e-wallet. Kita nak wujudkan pusat untuk anak-anak kita boleh belajar tentang IT, tentang robotik, tentang macam mana nak buat coding ni buat software. Selalunya kita beli software, kita nak ajar anak. Maksudnya kita nak menjadikan inkubator kepada anak-anak Sungai Buloh, anak-anak kita, tuan-tuan, supaya dapat akses pengetahuan ini. Maka saya sebenarnya, Faidi, saya juga seorang reformis, saya juga seorang progresif. Cikgu untuk tahu perangai saya bodoh. Maka saya lihat benda-benda ini excited untuk anak-anak kita. Kita nak ubah minda anak-anak kita. Kita nak mempercepatkan pertumbuhan mereka. Jadi kita perlukan ada akses kepada teknologi. Dalam pendigitalan Sungai Buloh ini, kita dah gariskan banyak perkara yang kita nak maklumkan dan kita nak improve di Sungai Buloh ini. Tuan-tuan boleh terus membaca Aku Janji KJ ini di www.khairikj.com. Masuk, boleh tengok. Okey. Ketiga, kita nak buat apa? Kalau kita dah selesai masalah semasa sejahtera, kita selesai masalah hari ni. Hari ni punya masalah kita kena selesai. Lestari Sungai Buloh ni, bila kita dah selesai masalah ni, kita baru bawa ke depan. Kita baru bawa ke depan di mana kita nak lestarikan. Kita nak ada perancangan yang lebih baik. Kita nak jaga alam sekitar. Jadi kita nak buat banyak lagi perkara dalam lestari ini untuk patuh kepada OKU dan lain-lain. Terus keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak improvekan kesihatan. Kesihatan Dalam Aku Janji KJ kita ada kesihatan, di mana dalam kesihatan ini kita nak mempertingkatkan peka B40 program. Peka B40 program ni maksudnya siapa juga peka B40 ni kita akan dapat akses kepada sistem kesihatan yang terbaik. Jadi di Paya Jaras ni pun kita ada klinik kesihatan duduk dekat corner. Di antara perkara-perkara yang YBKJ akan buat dan kita akan improvekan benda ni. Okey, itu di peringkat Sungai Buloh. Di peringkat barisan nasional juga kita ada beberapa usaha amal, usaha ikhtiar. Kali ini Barisan Nasional mempergunakan amal, usaha dan ikhtiar. Kita nak usaha dan jadikan dia sebagai ibadah. Satu, tuan-tuan, yang paling penting, kita nak jadikan Malaysia ini tidak ada lagi orang isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,208. Kita mengalu-alukan kedatangan Dato' Irwan Zulkifli, pegawai khas kepada YB KAIRI Jamaluddin. Ini penceramah hebat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar saya berceramah, dia lagi 2 kali ganda, 10 kali ganda lebih hebat. Tapi saya nak tertentu perkara ini. Di peringkat nasional, Barisan Nasional mengutarakan ni. Maksa setiap isi rumah pendapatan takkan bawah pada RM2,208. Jadi tuan-tuan, apa maksud dia? Maksudnya kalau abang pendapatan RM1,200 ataupun RM1,300, sekarang ni dah RM1,500. RM1,500, maka kerajaan Malaysia akan top up RM708. Itu maksud dia. Maksudnya semua orang isi rumah yang ada pendapatan tidak ada lagi bawah daripada RM2,208. Itu di antara perkara yang
barisan nasional, di peringkat nasional yang kita nak buat. Kedua, kita nak bagi pendidikan awal percuma. Pendidikan awal percuma, sekolah dah percuma. Tak, sekarang kita nak tambah. Kita nak bagi pendidikan awal percuma. Jadi tadika ni semua kita nak bagi percuma. Kedua, kita untuk anak-anak kita yang pergi ke universiti, sekiranya kita di bawah B40, bawah 40%, kita akan dapat pendidikan percuma di universiti awal. Dan kalau di universiti swasta, kita akan bagi voucher. Maksudnya, anak-anak kita, kalau keluarga susah ke, dari kampung ke, dari bandar ke, mana-mana yang ada jadi ada akses kepada universiti, ya. Universiti boleh jadi doktor, boleh jadi lawyer, boleh jadi semuanya yang dia impikan, hanya dengan memangkah calon Barisan Nasional 04. Jadi tuan-tuan, saya dah kata apa dia pernah buat. Saya juga cakap apa yang kami nak buat. Jadi tuan-tuan, 2 hari lagi, 19 hari bulan November, nak undi siapa? Nak undi siapa? Undi siapa? Undi KJ. Undi KJ. Undi KJ. Undi KJ. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.